Apple mungkin kena buang features AirDrop dekat iPhone. Yes, EU kacau Apple lagi. Hari tu case charging port. Disebabkan EU, Apple kena tukar daripada Lightning pergi ke Type-C. Sekarang ni disebabkan DMA. Bukan DMA yang tu Digital Markets Act. Undang-undang baru dekat EU yang membuatkan EU ni suruh Apple open AirDrop dan juga pairing AirPods dekat pembangun lain, which is brand smartphone yang lain lah. Kata EU, Apple ni eksklusif sangat, tak adil untuk pesaing. Tapi Apple tak turut gitu je. Apple fight back. Diorang kata kalau diorang open AirDrop dekat third party, benda ni akan membahayakan privasi pengguna dan juga merosakkan pengalaman pengguna pakai iPhone. So, if Apple kalah lagi dengan EU untuk kes yang ni pula, Apple kenalah open ataupun stopkan Android dekat iPhone. Yes, yang ni hanya untuk iPhone. Buat masa sekarang ni, MacBook dan juga iPad masih belum terkesan. Dan mungkin juga if Apple kalah untuk nak fight dengan EU ni, Apple kena open dan juga stopkan AirDrop tu hanya dekat Europe countries sahaja. So, negara lain masih lagi boleh menikmati features ni. Aku yakin je pengguna phone tak ada pun yang nak Apple stopkan AirDrop. Tapi yang tak guna iPhone tu mungkin mengharapkan yang Apple ni open AirDrop ke Android lah kan. Imagine kalau kau fan Android, baru je lepas tangkap gambar ramai-ramai dengan member, lepas tu member semua duk AirDrop. Tapi sampai kau, nanti aku send kat tele. Bapak kesian. So, cuba korang komen sikit ending yang macam mana korang harapkan akan jadi pada case exclusivity AirDrop iPhone ni dekat EU. Macam aku okey kalau diorang open AirDrop ni kalau tak ada kesan buruk. Sebab jujur aku cakap, aku bosan dah pakai iPhone. Aku rasa Android shock lagi. Tapi aku buat kerja guna MacBook kan. So, senanglah kalau ada phone yang boleh AirDrop. So, buat masa ni, iPhone je lah.